Ulama kata nak tahu kamu ni anak soleh ke tak? Siapa nak tahu dia anak soleh ke tak? Cuba muhasabah, lihat dalam kehidupan sehariannya berapa kali dia mendoakan ibu dan ayahnya. Kaedah. Ulama kata nak tahu kamu anak soleh atau solehah ataupun tidak, lihat dalam kehidupan seharian kamu berapa kali kamu mendoakan ibu dan ayah kamu ketika mana mereka sudah tidak ada lagi ataupun waktu mereka masih hidup. Pasal apa ulama cakap macam tu? Ulama ambil daripada hadis Nabi. Nabi kata ada 3 cara untuk ibu dan ayah kita dapat pahala ketika mana mereka telah meninggal dunia. Nombor 3, awaladin salihin yad'ulah, ataupun seorang anak soleh. Apa dia buat? Waktu mak dengan ayah mati, anak soleh buat apa? Yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan ibu dan ayah.